program. Jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana menjemput masjid untuk bersama-sama meraihkan iftar. Pendidikan Islam dalam Kepuas Sekolah Kebangsaan Keru, IBD SK Keru, JKK Kampung Keru, Masjid Portugal Keru, kelas agama petang. الجلال والإكرام اللهم اجعل موسم وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله واستغفرناه وما كنا من يا الله وما صليناه على النبي محمد واغفر لنا ورفيقا وأنت تحفنا بالجلالة والمهابة وأنت من علينا بسرعة الإجابة. Jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana menjemput masjid untuk bersama-sama meraihkan iftar. Memang minggu-minggu terakhir Ramadan ni memang sibuk sikit mengeratkan lagi lah silaturahim antara guru-guru dan juga murid serta ibu bapa. Orang akan cemerlangan PKK pada tahun 2026 mencapai 4A seramai 9 orang. Alhamdulillah peningkatan pada tahun lepas. Semoga kita beroleh kejayaan pada tahun ini insya-Allah. Untuk makluman, pihak masjid telah menyumbangkan sebanyak 6 karton kotak susu kepada pihak sekolah untuk majlis berbuka puasa kita pada petang ini. Abang Jaras program kita pada petang ini selaku GPK for Curriculum Sekolah Kebangsaan Keru. Ini boleh masuk dalam termis kan Ustaz pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Seterusnya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban
besar, kali pertama julung-julung kalinya bersama dengan ibu bapa dan warga kru. Macam ni. Close up. Okay, kita ada sate ya. Ya, sate, dibekalkan sate. Ya, sate. Kakak lagi. Main. Kita ada juga nasi ayam Nasi ayam ni kita dah pack untuk murid-murid makan. Lagi. Come lagi. Oh Allah, betapa meriahnya. Ada kuih-kuih muih ni. Nampak ni? Ada roti john, ada roti jala, ada nugget. Ni kuih ku, okay? Ni kuih tradisional. Ku nama dia, kuih ku. Donat, topian sambal, kek, takoyaki. Nak order boleh WhatsApp Okay. Ni ada lagi. Okey, terus. Sudah lagi makanan. Ini gerai nasi ayam namanya. Gerai nasi ayam. Ada nasi lemak, ada Kak Ina, ada mihun goreng. Hai semua. Hai. Okey, hai. Guys, ni paling sedap tau. Paling banyak menu ni paling sedap. Sekejap. Dah buka. Ini namanya roti john. Aku nak review dengan suara kau. Tengok sini. Sedap gila. Lagi. Marvelous, sedap. Terima kasih parents yang bawa ni. Belum puasa ni air. Ni air sirap orang kahwin. Lepas tu ada Ribena lychee, ada air panas juga. Selamat berbuka. Ketuk. Jom siap.